Hai, saya Nurul kembali lagi dalam segmen Tahukah anda? Kes kebajikan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kini melonjak ke 1 juta kes, malah 40.2% keluarga terkesan dengan masalah sosial ini. Sebab itulah ancakan drastik amat diperlukan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM kini memperkenalkan rang Undang-Undang Profesyen Kerja Sosial RUU PKS untuk melonjakkan profesionalisme dan jaminan kualiti perkhidmatan. Apabila diluluskan kelak, Majlis Profesyen Kerja Sosial akan bertindak sebagai badan kawal selia rasmi yang mengeluarkan 3 perakuan iaitu perakuan amalan sementara dan perakuan interim. Ini bagi memastikan semua pekerja sosial kita kompeten dan beretika. RUU PKS telah dibacakan di Dewan Rakyat dan akan dibacakan di Dewan Negara pada hujung bulan Julai 2026 ini. Jom sokong usaha murni ini demi kebajikan yang telus. Jumpa lagi. Bye.